Tahun 2010 dulu, harga satu dinar kedak tu sekitar RM500. Tuan-puan boleh membeli seekor kambing. Kini tu, dengan harga satu dinar sekitar RM2,000 lebih, adakah tuan-puan mampu membeli 3 ekor kambing? Mun dari dulu, tuan-puan hanya ada satu dinar kedak tu, dan kini tu pun harta tuan-puan masih kekal satu dinar, tuan-puan si akan kaya dengan kenaikan harga emas. Sebabnya, emas tu adalah kalis inflasi yang mana membantu tuan-puan untuk mengekalkan kuasa beli walaupun tuan-puan simpan berpuluh tahun lama. Tuan-puan hanya boleh kaya dengan emas dengan pertambahan gram emas yang tuan-puan miliki. Bermakna, mun dari dulu tuan-puan hanya ada satu dinar dan kini tu dah ada 100 dinar, barulah tuan-puan kaya dengan emas. Emas-emas yang tuan-puan miliki tu sebaiknya jangan jual, kecuali tuan-puan dah capai matlamat simpanan. Public Gold menyediakan platform akaun simpanan emas fizikal 100% yang membolehkan semua lapisan masyarakat memiliki simpanan. Jadi, pakai peluang tu untuk memulakan simpanan tuan-puan ataupun untuk mengekalkan kekayaan tuan-puan. Mun tuan-puan dah bersedia untuk memulakan tabungan emas, tuan-puan boleh isikan detail di beg di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaik.